Bro, aku tak tahulah nak cakap macam mana. Kau baca mesej atas ni, komen atas ni. Allahu Akbar. Aku tak sangka zaman moden macam sekarang ni masih ada tak boleh bezakan kilometer dengan liter. Apa itu kilometer, apa itu liter? Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Lepas tu dia sendiri tak faham. Lepas tu dia sendiri nak marah. Dia sendiri nak buat andaian. Dan terus mengatakan kononnya kerajaan kejam. Inilah satu masalah yang... Pasal apa Aku rasa masalah yang terlalu sukar untuk kita fahamkan puak-puak yang tak faham ni. Lain kali bila tak faham, bertanya dulu. Carikan kebenaran sampai faham. Barulah komen, barulah nak marah ke, geram ke, suka ke. Ini dah tahu tak faham, dah tahu tak reti, dah tahu tak tahu. Dia sedap aja menghentam. Bila kita komen balik, nanti dia marah kita. Inilah masalah dia. Ini yang pepatah Melayu kata apa? Pandai tak boleh diikut, ... tak boleh diajar. Aku jam lah bro. Aku harap kawan-kawan dia ni tolong terangkanlah kat dia.